Welcome back to my channel. Harap anda semua sihat dan dapat menonton perkongsian kembara ke Yunnan kami pada bulan Oktober 2025 yang lepas. Hari ini Sabtu, hari kedua kami di Lijiang. Semalam kami masuk kota tua Lijiang ini lalu pintu selatan atau belakang yang agak kurang pengunjung. Hari ini selepas bersiar-siar di Taman Blackpool dan makan tengah hari yang sedap di luar pintu taman, kami berjalan kaki ke pintu utama kota tua Lijiang. Roda air atau water wheels ini telah lebih 1,700 tahun, berfungsi sebagai pengairan kota. Ini pertama kami saya melihat sebuah kota yang penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni yang segar. Sebagai kota lama yang diiktiraf UNESCO, mereka telah membelanjakan begitu banyak untuk menghias kota ini. Barisan bunga-bunga pelbagai warna dan air jernih yang mengalir melalui saluran-saluran parit di sekitar kota tua ini amat menenangkan kalau tak ramai orang. Tapi hari ini orang ramai, maka taklah tenang sangat. Kena pandai cari lorong-lorong yang kurang orang. Dikatakan pada masa ini, iaitu di minggu ke-3 Oktober, pelancong tempatan telah berkurangan kerana minggu pertama dan kedua paling ramai kerana cuti umum, macam menyambut kemerdekaan atau revolusi mereka. Maka lain kali elakkan bercuti ke China pada 2 minggu pertama Oktober. Video ini tidak panjang dan fokus pada kota tua Lijiang. Saya pun nak kurang menerangkan. Anda tengok sahajalah keadaan di kota tua ini. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang kota ini, silalah tanya Google. Isteri dan anak saya sedang melihat bumbung-bumbung rumah-rumah lama yang terletak di teres-teres kota ini. Kebanyakan bunga-bunga adalah jenis bunga kekua yang menghiasi tepi terusan. Bunga lain termasuk wisteria Jepun dan bunga peony yang juga mempunyai makna budaya di kalangan masyarakat tempatan. Bunga kekua atau chrysanthemums ini boleh buat air teh bunga atau mandi bunga kalau anda atau anak anda degil, kata orang tua-tua lah. Dah kenapa budak perempuan itu berlari? Saya pun tak tahu. Mungkin hendak ke tandas. Inilah dia deretan rumah-rumah lama di atas teres-teres bukit di kota lama ini. Di sana ada banyak homestay, kafe dan tempat-tempat lepak yang best-best. Saya pun tak naik atas tu. Saya tengok sahaja YouTube orang lain yang datang sini. Masalah dengan China ini, mereka tak boleh akses dan share dalam YouTube, Facebook dan Insta. So maklumat pasal tempat-tempat viral datang kebanyakannya dari orang luar atau pelancong yang melarut macam saya. Tengok ini, penyelenggaraan bunga-bunga ini mudah sahaja. Semua bunga-bunga ini sebenarnya terletak dalam pasu, maka penjaga cuma angkat dan tukar sahaja pasu-pasu pokok-pokok bunga yang hendak ditukar atau telah layu. Kami masuk ke bahagian dalam atau ke teres-teres atas kota lama ini. Kurang sikit pelancong. Salah satu perniagaan di kota-kota pelancongan ini adalah sewaan baju-baju tradisional yang siap dengan pakej sorekan dan juru gambar. Ramai pelancong Cina tak kira muda dan tua suka sewa pakaian tradisional kaum setempat macam di sini nakki dan menggayakan di pelbagai sudut di dalam kota ini. Kalau mereka sewa juru gambar akan bawa ke tempat-tempat yang lebih menarik dan mengajar pos-pos yang con.
Terusan-terusan air ini berlapis-lapis. Saya tengok tidak ada ikan dalam terusan ini, sebab dulu air ini adalah untuk kegunaan harian makan minum dan pertanian. Kalau ada ikan nanti ikan berak maka kotorlah air ini. Pandai betul budak penjual gendang asli ini memainkan gendang atau kompang tradisi dia. Ada seorang budak sedang bermain-main air saliran ini sambil diperhatikan oleh kakak polis. Kakak polis ini pun tidak mahu saman budak ini, bukannya ada duit nak bayar saman. Kami pun sampai di bahagian tengah atau happening kota tua ini. Ada live band. Lagunya saya tak faham. Mungkin Astro boleh jemput penyanyi ini ke program Gegar Bergangsa. Penyelenggaraan kebersihan di China ini memang saya puji. Sentiasa ada orang sapu atau ambil sampah. Sebab itu kebanyakan kota-kota China bersih. Apa makcik dan budak kecil ini buat sehingga disumpah menjadi patung besi? Lagi jauh lagi. Saya sudah buka A-Map untuk mencari jalan balik ke hotel. Dari sini hampir 1 kilometer untuk ke hotel kami, tidaklah jauh sangat. Boleh jalan man-man, nanti sampailah. Saya tengok konsep perhiasan payung terbalik ini ada di mana-mana dari di Ipoh, di Pulau Pinang, Kuala Terengganu, Xi'an, Komning, sampai ke sini. Walaupun ia cantik tapi tu kelise. Besok pagi kami akan ke Jet Snow Dragon Mountain atau Gunung Salji Yulong yang melebihi 4,500 meter. Agen pelancong yang dikatakan oleh penjaga hotel kami kata akan hubungi kami masih tak hubungi kami lagi. Adakah kami akan di-scam? Ketika dalam perjalanan balik ini, ada pula kawasan-kawasan tumpuan di kota lama ini yang agak meriah dari tempat lain. Kami berhenti sebentar untuk melihat-lihat dan dengar live band yang kami tidak faham tapi sedap didengar. Di dalam kota tua ini juga ada gerbang bahagian-bahagian tertentu seperti kota dalam kota pula. Mungkin di zaman dulu banyak kongsi-kongsi gelap yang tinggal di kota ini. Akhirnya kami telah keluar dari kawasan kota tua atau kota lama Lijiang yang ramai pengunjung kepada kawasan belakang yang kurang pengunjung, kerana kawasan ini adalah kawasan yang sama kami merayau ramai semalam, iaitu kawasan hotel-hotel butik, kedai-kedai sokongan seperti ejen pelancongan,
kafe dan sebagainya. Hanya mereka yang tinggal di dalam kota tua ini akan merayau-rayau di sini, seperti kami yang hendak balik ke hotel melalui kawasan ini. Inilah bangunan hotel persempangan yang kami lalu semalam. Kalau kami belok kanan kami akan ke tempat kota yang meriah tadi. TPI kami belok kiri untuk keluar ke jalan besar dan ke hotel kami. Kami balik hotel berehat selepas solat maghrib dan makan retut. Kami keluar untuk ke Mall Lijiang. Saya hendak cari external drive untuk simpanan fail-fail video yang banyak ini. Sampai di mall, tak ada kedai komputer. Kami ambil balik Didi dan ke kota tua Lijiang balik untuk melihat suasana kota tua di waktu malam dengan hiasan lampu-lampu, terutama suasana malam minggu. Baiklah, dengarlah hiruk-pikuk kota Lijiang. Lupa, kalau saya bagi dengar lagu-lagu dari luar yang kena bayar royalti, nanti tak boleh monetize pula YouTube saya ini. Hehehehe. Anda dengar sahajalah ya lagu royalty free ini. We must bring our day to an early close, for it is time to pack and prepare ourselves for the highlight of this adventure, the ascent of Jade Snow Dragon Mountain, also known as Yulong Snow Mountain, rising to more than 4,500 meters above sea level. But before that, we have to stop at one of the tea or chai cafes, so our daughter can buy her evening iced tea. Tadi ialah Dato' David Attenborough, seorang kenalan AI saya. Cantik pula ketika waktu malam, lorong-lorong yang banyak hotel-hotel butik ketika menuju balik ke hotel kami. Malam ini suhu sekitar 16 hingga 15 degree, agak nyaman walaupun berjalan jauh. Akhirnya kami sampai ke bilik dan membuat persiapan akhir sebelum esok pagi kami akan ke Jade Dragon Snow Mountain. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa episod menarik selepas ini bagaimana orang tua melepasi paras lebih 4,500 meter dari paras laut dan saat-saat cemas kerana tiba-tiba badan saya menjadi begitu lemah ketika sampai di atas stesen kereta kabel pada paras 4,500 meter. Apa yang akan terjadi berikutnya? Jumpa lagi.